Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Okey, macam biasa sebelum kita mulakan, boleh minta tolong you all untuk checkkan dulu kita punya mikrofon, kita punya audio. Clear eh? Hello, hello. Okay, jap. Okey, jom kita teruskan. Okey guys, baik. Salam semua, Aziz, Rafidi, Fazli, Cik Mirul, Nurul, Aiman, Lupin B, Abang Latif, Kak Ayu, Waalaikumsalam semua, Azlin, Waalaikumsalam. So jom kita tengok situasi gol pada pagi ni. Sebelum tu saya nak ucapkan selamat datang kepada yang baru masuk ke dalam FIT. Ini adalah session assemble macam perhimpunan pagi lah. Kita zaman sekolah-sekolah dulu kan kita ada Nas'aluka ya kan, baca Asmaul Husna, kita baca apa nama benda tu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, rukun negara. Kan pagi-pagi zaman sekolah kita baca. Jadi jangan ingat bila kita dah besar ni kita terlepas daripada perhimpunan pagi. Kita ada pula perhimpunan pagi dalam FIT. Jadi hidup ni tak pernah ada yang senang guys. Introduction-nya pun. Gitulah lebih kurang Okay, so dalam FIT kita akan buat assemble. Kalau ada peluang yang baik, saya akan terus panggil. Kalau tak ada, saya akan biarkan dulu tengok market buat apa. Dan itu sekaligus secara tak langsung mengajar kita untuk ada peluang kita akan cari trade, tak ada peluang kita akan biarkan dulu. Biar market buat kerja dia. So hari ni ada peluang yang saya nak kongsikan untuk you all jadikan panduan dalam you all punya trade. So kita akan tengok peluang tu sama-sama bermula daripada time frame besar sampailah kita nak dapatkan satu keputusan apa aku nak trade. Boleh guys? Waalaikumsalam Bamran, Kak Min, Andrew. Okay. So session ni kalau boleh, kalau ada peluang jangan ponteng lah. Tapi kalau tengah kerja ada meeting tak apa, tak ada masalah, boleh tengok recording. Tapi jangan terlalu rely kepada recording sebab session ni kita cerita tentang live market update. Bukan kita cerita benda semalam. Kita nak cerita apa akan jadi pada masa akan datang. Itu adalah preparation kita. Okay? Kalau terlepas memang tak boleh nak join sangat, tengoklah recording. Tapi kalau ada peluang, cubalah attend. Okay? Dan apa yang kita buat ni, ini bukan signal ataupun trade call guys. Ini adalah ideas, trading ideas untuk kita nak dapatkan some plan. What should I trade today? Okay? Dia bukannya signal. Signal dalam FIT kita tak panggil dia sebagai signal, kita panggil dia sebagai trade call. Itu saya akan bagi dalam bentuk teks. Maksudnya bukanlah saya nak suruh korang entry, tapi saya hanya share apa yang saya nak entry. So kalau you all nak ikut, tak nak ikut, duduk tepi. Macam tu. Okay? Jangan ingat masuk FIT ni tunggu signal. Tak boleh. FIT bukannya tempat kita bagi signal. Itu sebab tu nama dia FIT, Flash Independent Trader. Kita nak latih trader supaya boleh trade sendiri. Dia bukannya tempat kita bagi signal, tapi kita share juga sebab nak tunjukkan kepada you all macam mana cara saya execute trade saya. Dan kita akan belajarlah nanti marking zone, time frame berapa, apa yang nak dimarkingkan dan bila dah marking apa yang kita nak kena buat. Okay, dan saya dah update semalam kita punya perjalanan education untuk bulan Februari. Kita akan mulakan malam esok dengan sesi mindset. You all akan duduk dengan saya dulu untuk saya adjust ataupun tune balik. Okay, definasi trading bagi seorang trader. Dan pada sesi berikutnya akan disambung dengan Mr. Tam yang akan bawa konsep kunci, kenal kunci. Dan lepas tu you all akan mulakan perjalanan itulah. Kita target education kita habis dalam tempoh 2 minggu. Okay, supaya you all dapat semua teorinya. Dan selepas tu you all dah boleh start slowly cuba hadamkan segala teori yang saya dengan Mr. Tam dah kongsikan. Okay, kena ingat benda dia tak ada magic, dia saja kunci terus boleh buat duit, tak boleh guys. Okay, sebab keyword dia bukan kita nak you all hafal
Kejap. Tadi askar saya kacau. Sekarang ada tak suara? Janggut lah tu sumbat dalam mikrofon. Okay. Askar saya kacau kejap tadi. Okay, so adalah FIT jangan salah anggap kata belajar kunci ni confirm boleh power lepas ni. Tak boleh guys. You kena ada allocation masa sikit. Bagi masa dekat diri sendiri kita belajar untuk kita hadamkan. Dan peringkat awal memang akan blank. Tengok kenapa kawan-kawan lain dapat sell, dapat buy, kita tak dapat. Memang benda tu you all akan hadap. Expect untuk hadap benda tu. Jadi keyword dia slowly tapi lama-lama you all akan boleh bina satu skill untuk baca market dengan baik. Okay? So, untuk sesi assemble ni kita tak belajar sangat tapi kita nak cerita review goal. Jadi kalau mungkin ada di antara you all yang akan ada apa tu kunci apa Mr. Flaha tanda ni, apa tu, dengar je dulu. Okay? Dengar je dulu dan bila dah ada masa lapang nanti malam karang ke sebelum tidur, go through dulu video yang kita dah buat. Sesi 1 sampai sesi 4. Sebelum you all nak kelas dengan Mr. Tam. Kalau boleh cari peluang dengar dulu supaya bila kelas dengan Mr. Tam tu dah jadi laju dah. Dah jadi tak terkial-kial sangat. Jadi proses tu boleh jadi sedikit cepat lah. Okay? Ingat guys ini adalah learning process. Okay? Benda tak banyak. Okay? Benda tak banyak. Kunci, mungkin sedikit Fibonacci, bacaan market structure. Jadi jangan expect dalam masa 1 hari terus boleh dapat semua. Tenang-tenang. Okay? InsyaAllah dia berbaloi. Kalau boleh set siap-siap dalam kepala 1 bulan aku target. Aku boleh tak dapat konsep FIT ni. Jangan target 1 hari. Tak logik. Korang nak ambil UPSR dulu pun ambil masa 6 tahun untuk nak hadap UPSR. Betul tak? PMR 3 tahun. SPM tambah lagi 2 tahun. Jadi mana mungkin korang nak faham benda ni? Satu permainan yang melibatkan orang-orang kaya, yang melibatkan millionaire, billionaire, melibatkan big companies, you all nak dapat dalam masa 1 hari. Mana mungkin? Matematik tu tak betul. Jadi, bagi masa guys. Saya minta sangat-sangat, bagi masa untuk hadamkan. Jangan cepat give up. Sebab konsep yang kita nak kenalkan simple je. Okay? Nantilah saya sambung balik membebel pada sesi introduction kita malam esok. Untuk hari ni, jom kita fokus. Okay, guys. Semalam ataupun last 2 days, saya ada keluarkan satu analisis yang mana kita jangkakan goal akan buat kejatuhan. Itu kena clear dulu. Okay? Yang mana kita jangkakan goal akan buat kejatuhan. Dan dia memang sedang jadi macam apa yang kita bincangkan. Okay? Pullback ni terjadi. Okay, now, kenapa sebesar ni kejatuhan dia? Tengok pagi tadi punya kejatuhan sampai ke hari ni 334 pips dalam masa Asian session. Pagi-pagi dah jatuh 300 pips. Maksudnya move tu besar tau. Okay, so kenapa dia jatuh saya pun tak tahulah daripada sudut fundamental. Okay, tapi kalau daripada sudut FIT, kita dah tarik satu Fibo daripada last week. Okay. Fibo bagi tahu kita gold tak berjaya buat breakout 261. Bila dia tak berjaya breakout 261, maka kena expect kejatuhan ni. Kita kena expect kejatuhan ni. Dan kejatuhan ni akan jadi kejatuhan yang besar sebab ini adalah kejatuhan sebagai reflection kepada pullback time frame besar guys. Ini bukan pullback M5 ni. Ini adalah pullback daily, maybe pullback H4. Jadi kita kena expect. Jangan terkejut dia buat kejatuhan macam ni. Jangan terkejut. Mungkin sebelum ni pagi tadi, ya Allah, 300 pip. Menggagau dah kita kan. Tapi lepas ni dah masuk FIT, jangan terkejut dengan pullback-pullback macam ni. In fact, kita kena ada bayangan, okey dia akan jadi pullback besar. Boleh dapat tak guys? Ini ilmu pertama yang you all boleh belajar. Okay? So, ada orang terkejut. Ada kawan-kawan kita lah, bukan dalam FIT lah, yang dekat luar kan, trader-trader lain cakap, ya Allah, dia terkejut dengan pullback. Kenapa nak kena terkejut? Ini memang pullback ni kita kena expect dia jadi. Okay? So, pullback pun terjadi sebab reflecting kepada 261 H4 tak berjaya di breakout. Okay, selesai cerita minggu lepas. Dia dah buat pullback. Now, apa yang dibentuk dekat H4 guys? Kita cerita pasal H4 je dulu. Apa maklumat yang H4 bagi dekat kita? Okay? Maklumat yang H4 bagi dekat kita based on candle Oanda, dia telah membentuk kunci.
cell. Okay. Yang mana engulfing, pecahkan halangan. Breakout. So ini kita panggil solid cell. Boleh? Okay. Boleh tak setakat ni? Ini solid cell. Okay. Solid cell ni, dia bagi tahu kita bahawa di time frame H4, seller tengah menguasai. So kalau dia nak naik guys, kalau kita ni bias kepada buy sebab kita kata daily memang nampak kena naik, bukan memang nampak, dia memang nak naik. Tapi kita ni kalau bias kepada buy, maka buy kita yang paling selamat adalah kita kena tunggu SS ni mati. Okay, kita kena tunggu solid cell ni mati. Apa cara untuk kita tunggu solid cell ni mati? Dengan cara dia kena wujudkan solid buy semula. Okay. So, gold hanya akan kembali mendaki hanya apabila solid buy H4 terbentuk. Kita tak tahu dia nak buat solid buy yang mana. Adakah dia nak buat solid buy engulfing, pecahkan halangan, ataupun blending, pecahkan halangan, ataupun dia nak buat dominant. Kita tak tahu dia nak buat yang mana. Boleh setakat ni. Tapi yang kita tahu, kalau aku nak buy, kalau aku malas nak tunggu-tunggu drama-drama yang terjadi dekat time frame kecil ni, aku tunggu je lah H4 buat solid buy. Bila dia dah buat solid buy, aku ride balik. Ini untuk orang yang memang nak tenang-tenang dalam trading. Dia tak nak. Scalping ni dia tak minat. Dia tahu H4 buat solid buy, baru aku boleh buy. Okay, jelas tak setakat tu? Kita banyak background trader guys. Ada yang scalper, ada yang intraday, ada yang swing. Yang saya tengah cerita ni, kalau you all nak swing atau intraday, paling selamat tunggu H4 buka pintu buy, baru ride balik buy. Selagi H4 tak buka solid buy, jangan ambil risk buy. Boleh Okay. Jadi bila kita faham bahawa selagi H4 tak buat solid buy, maka apa peluang yang kita boleh dapat dekat time frame kecil? Kita kena cari sell. Okay. Alright. Good. Fahmi kata kiranya kalau nak trade santai tunggu H4. Yes, kalau nak trade santai tunggu je H4 buka pintu. Dia akan buka pintu sooner or later. Kita takut kalau kita tak tunggu H4 buat solid buy, okay, kalau tak jadi solid buy, price keep on turun lagi. Memang kita nampak dia buat rejection ni, betul dia buat rejection. Tapi rejection ni tak membuktikan apa-apa pun. Kita tak boleh nak kata, oh dah ada shadow lah Mr. Flaha, dia mesti nak naik. Tak boleh. Kalau dia nak naik, ada cara dia. Nanti saya cerita kat time frame kecil. Sekarang ni kita fokus ke H4 dulu. H4 bagi tahu kita, seller menguasai. Nak buy, bahaya. Melainkan ada solid buy H4, dia matikan solid cell ni, then only kita boleh buy. Tak kisahlah walaupun dia buat kat sini guys. Okay, dia buat solid buy kat sini, price dah kat sini. Dia naik kat sini, tak kisahlah, kita boleh buy je kat atas-atas ni, jangan risau. Yang penting kita dah buy ikut arah yang betul. Itu kalau yang memang nak trade santai-santai. Okay, boleh jelas guys? Yang memang nak trade santai-santai. Okay, good. Okay, so itu situasi H4 Okay, dekat time frame H4 ni, saya tak nak tukar time frame lagi. Saya nak cerita dulu situation kat time frame H4. Dekat time frame H4 ni ada beberapa benda yang you all kena monitor. Yang pertama, ini adalah zone yang you all kena mark. Sebab ini kunci. Blending, 2 candle makan 1 candle, pecahkan halangan. Okay, so ini adalah kunci sell. Okay, ini adalah kunci sell. Sekarang ni price breakout. Zone sell yang patutnya kita sell, tapi dia dah pecah ke atas. So dia dah masuk balik dalam zone. So secara hukum lumrah kehidupan chart ni, bila sesebuah kunci sell telah di breakout, buy right, dia kena masuk dan dia kena naik. Ini adalah orang kata lumrah kehidupan bagi seekor chart. Bagi sebuah chart, seekor pula. Itu lumrah. Okay. So, kalau dia nak naik, okay, kalau betul dia nak naik dan you all nak buy, yang you all kena tunggu adalah pasangan dia. Pasangan bagi H4 siapa guys? H4 dia BFF dengan siapa? M15. Ingat
H4 BFF dengan M15. Topik BFF ni you all akan belajar dalam topik sesi 4 nanti. Click multi time frame. Okay, korang akan belajar daily berkawan dengan H1, weekly berkawan dengan H4, H4 berkawan dengan M15, macam tu. M30 kita tak pakai. Saya tak gunakan M30. Okay, saya jarang tengok M30. M5 berkawan dengan M15 berkawan dengan M5. Okay, so bila kita faham H4 BFF dengan M15, maka kalau kita nak buy, kita ada satu option guys. Apa option dia? Tunggu puzzle M15. Boleh? Kita ada satu option iaitu tunggu puzzle M15. Ini saya cerita kalau yang bias kepada buy dulu Okay, so apa jenis puzzle yang kita nak tengok? So kita buka terus kepada M15. Kita nak kena tengok situasi dekat sini sekarang ni. Okay, dekat sini price memang duduk dalam zone breakout H4 tadi kan? Betul tak? Dia duduk dalam zone breakout H4 tadi. Okay, ini zone dia. Yang saya mark dengan box warna putih tu. So selagi price dalam zone ni, selagi H4 dia tak buka, dia tak break this zone, okay, selagi H4 tak break this zone, dengar betul-betul selagi dia tak break out this zone pada candle H4, selagi itulah ini boleh jadi tempat buy. Tapi kita nak buy takut juga sebab zone dia besar, betul tak? Takkan nak buy dengan zone 124 pips, tak logik. Jadi apa yang kita boleh guna untuk kita nak kurangkan risk? Kita boleh tunggu puzzle M15 siap. So apa puzzle buat? Okay, puzzle dia, you all kena ingat betul-betul. Dia perlukan solid buy M15 sebabkan dia kawan dengan H4 kan. Jadi nak tengok puzzle ni, kita tengok M15. Dia perlu buat solid buy. Dia naik. Dia perlu buat solid sell. Okay. Kalau you all nak buy, you all wajib tunggu solid buy terbentuk balik, then only you boleh right buy ni. Jelas ke tak jelas setakat ni? Ini plan dia. Okay, ini plan dia. Bermakna kalau you all ni memang betul-betul bias kepada buyer, option yang korang ada adalah dia perlu buat solid buy. Dia ada 3 step, solid buy, and then dia akan buat dulu solid sell. Okay, dia akan lengkapkan cerita dia, and then dia akan buat solid buy balik. Then only kita boleh right buy. Betul tak? Okay, ini kalau nak tunggu buyer. Jadi biarlah dia nak turun ke, katalah dia turun nanti dia buat solid sell dalam bentuk dominant. Contohnya M15 ni, katalah dia tak berjaya naik, dia turun buat solid sell dalam bentuk dominant. Okay, tapi korang ni bias kepada buy. So bila korang bias kepada buy, maka korang tahu aku tak interested lah nak sell ni, aku nak buy. So tunggulah dia jalan, dia turun, dia buat dia respect dominant ni, dia respect kat sini, dia turun ambil zone ni, dia buka balik pintu buy, then only you can buy. Boleh setakat ni? Ini yang bias kepada buy. Kalau tanya saya, Mr. Flaha bias ke apa? Saya definitely saya kata masih lagi sell. Saya akan cerita kenapa. Okay, plan untuk buy jelas tak guys? Plan untuk buy jelas tak? Ada apa-apa soalan yang you all nak tanya? Lambat lagi Abang Azlan dia nak buka kunci buy tu, lambat lagi. Sebab sekarang ni dia tengah buka dia dah buka kunci H1 tau. Okay, H1 tengah buat sell. Nanti saya cerita untuk bias sell pula. Bias buy ini je cerita dia. Itulah bias sell. Memang saya target dia akan turun lagi, dia tak boleh naik. Dia tak akan boleh naik. Tapi kalau you all, sebab kita tak boleh nak paksa orang, okay, korang kena follow aku buy, korang kena buy, tak boleh. Saya tunjukkan jalan dia, you all decide nak jadi buyer ke sell. Ini saya cerita bias buy dulu. Tapi bias saya bukan buy. Bias saya untuk hari ni, price dia akan turun lagi. Jadi kita baru nak cerita bias selling pula. Boleh? So buy strategi dia, plan yang you all boleh tunggu kalau dia jadi.
Okey, nanti kalau betul dia nak turun, you all akan perasan dia buat solid sell, dan dia akan turun, tak wujud pun solid buy. Dia akan turun. Maksudnya kalau tak wujudnya solid buy yang ketiga ni, maksudnya apa? Maksudnya price memang tak boleh nak naik lagi. Dia tak boleh nak naik, dia akan keep on turun. Faham tak konsep dia? Kenapa dia kena keep on turun? Okay, baru kita masuk kepada bias sebagai seller. Okay, kenapa saya kata dia tak boleh nak naik? Okay, kita clearkan balik semua. Okay, sekejap sebelum tu. Anybody boleh tolong screenshot kan? Ini plan bagi buyer secara short term. Maksudnya kena tunggu SB ni siap, baru you boleh buy. Kita pun tak tahu dia nak buat ke tak. Kalau dia buat, saya pun raikan buy tu juga. Sebab ni plan kan? Ni plan. Okay. Siapa boleh tolong screenshot kan? Kejap. Okay. Yeah. So ini plan kalau you all bias kepada buy. Okay, now. Saya clearkan balik semua. Okay, saya clearkan balik semua. Okay, thank you yang tolong screenshot. Okay, saya bawa you all pergi kepada time frame H1 pula. Dekat time frame H1, siapa kuasai guys? Gold ni, siapa kuasai H1 sekarang? Seller solid sell. Dalam bentuk apa solid sell wujud? Dominant. Okay. Satu batang candle putih dimakan oleh 1, 2, 3, 4 batang candle. Dia telah buat breakout dekat sini. Maka kita tahu solid sell menguasai pasaran. Okay. Solid sell jadi, dia naik, pullback, dia turun. In order untuk gold naik, kalau based on H1, dia nak kena pecahkan yang ni guys. Silap, bukan yang ni dia kena pecahkan. Boleh dapat tak? Kalau gold nak naik based on H1, dia kena pecahkan yang ni. Yang ni kena pecah. Sebab apa? Sebab dengan hanya terjadinya breakout dekat sini, barulah kita kata, oh, okay, buyer take control semula over the market. Sebab barulah terbentuknya kunci. Bila ada engulfing, pecahkan halangan, baru jadi kunci buy. Sekarang ni sepintas lalu guys. Agak-agak dekat ke jauh dia nak pecahkan? Jauh kan? Jadi bila kita kata jauh, kita tak adalah kata confirm dia tak pecah ni sebab jauh. Jangan guna istilah confirm. Tapi gunakan istilah less likely dia nak pecah. Rendah kemungkinan untuk dia nak pecahkan. Jawapan dia terletak pukul 6 je lagi guys. 6 petang, dia tak pecah buat solid buy, dia akan turun. Okay? 6 petang, tak terjadinya solid buy, dia akan turun. Itu bab timing. Saya tak nak peningkan you all dengan bab timing lagi. Okay? Fokus dulu pada price action. Jadi sekarang ni bila kita nampak H1 ni rendah kemungkinan untuk dia nak naik, maka dalam kepala kita, kita akan cuba intai peluang sell. Boleh? Okay? So saya tarik Fibo based on H1 punya movement. Kita ada satu maklumat yang sangat penting guys, yang kita kena monitor. Di mana 161 telah pun terjadinya satu breakout. Kat sini. Saya memang menunggu breakout ni terjadi. Saya nak di breakout. Sebab apa? Sebab ultimate target untuk kita buy kat sini guys. Ini tempat terbaik untuk kita nak buy. Kenapa pukul 6? Adakah sebab pukul 6 candle H4 close? Tak. Dah lama bang diorang try korek. Tapi saya tak bagi tahu sampai sekarang. Kenapa pukul 6? Diorang ni banyak korek rahsia. Tak boleh buka semua benda. Nanti saya tak ada modal nak cerita. Okay, tapi dia bukan sebab candle open close lah. Tak ada kaitan dengan candle open close. Setiap time frame tu dia ada timing-timing dia yang kita akan tengok. Kalau macam M5 yang saya buka dalam FIT ni, M5 timing dia adalah pada minit ke-30. Minit ke-30 ni adalah tempat kita buat keputusan. Sama ada dah boleh sell ke ataupun nak buy ke macam tu. Okay? Ini nanti kita cerita. Okay, sekarang ni fokus dulu. H1 dah bagi kita satu information bahawa di sini terjadinya satu breakout di zone 161 dan 188.
Bermakna guys. Okay, bermakna apa? Kenaikan ni hanyalah pullback dan dia akan cuba untuk cari zon yang lebih bawah. Okay, jelas setakat tu. Okay, kenaikan hanya sekadar pullback untuk dia cari zon yang lebih bawah. Tapi adakah kita nak terus sell? Tak boleh, kita tak boleh terus sell. Because kita ada SOP entry system yang akan membawa you all pergi kepada time frame M15. Okay? Jadi kita pergi kepada time frame M15, kita dah tahu dah ini adalah zone Fibo 161, Fibo 261H1. Dia dah breakout, so kita target inilah next destination dia. Okay, sekarang ni saya buang Fibo ni supaya kita tak pening kepala. Kita tahu target dia kenaikan ni untuk satu lagi kejatuhan. Okey, persoalan yang penting seterusnya, di mana kita nak buy, di mana kita nak sell. Okey, ini direction Direction dia akan buat kejatuhan. So, kita pergi kepada time frame yang lagi kecil, kita tengok dekat M15 balik. Okey, M15 dia telah membentuk solid buy. So, antara cara mudah yang kita boleh buy ni wujudnya solid cell M15. Bila solid cell M15 wujud, dia buatlah dalam bentuk engulfing ke ataupun dalam bentuk blending ke, dia pull back, kita akan raikan sell tu balik. Okay, sekarang ni dia tak jadi lagi. Kenapa dia tak jadi lagi? Sebab dia tengah nak cari second zone untuk M5. Saya akan tunjuk dekat mana second zone untuk M5. Tapi sebelum saya tunjuk tu, story yang kita kena faham, sekarang ni M15 dikuasai oleh buyer sekejap. Kenapa buyer? Sebab solid buy M15 terbentuk. Satu, ada blending. Blending ni, dia dah pecahkan dua halangan sekaligus. Halangan pertama kat bawah ni, halangan kedua dekat sini. Jadi, solid buy menguasai. Sebab tu kalau kita nak sell, tak boleh sell sekarang. Sell paling selamat untuk short term, wajib tunggu M15 jadi. Baru kita boleh sell. Sekarang ni tak jadi lagi. Sekarang ni kalau siapa yang nak scalping buy, yang dah faham timing, memang kena buy ni. Buy lagi. Minit ke-30 tak jadi solid sell, buy lagi. Minit ke-30 tak jadi solid sell, buy lagi. Untuk short, kita tahu kita buy sebagai pullback. Okay? Jadi, dia nak naik ni, dia nak naik sampai mana guys? Kita kena tengok dekat time frame M5 pula. Allah, banyaknya lah time frame nak kena tengok. Aku ingatkan masuk FIT sekejap je terus boleh dapat. Hari ni dah boleh profit. Banyak benda nak kena tengok. Memang tak ada pilihan guys. Memang tak ada pilihan. Kalau you all nak betul-betul buat satu keputusan yang terbaik dalam trading, memang ada beberapa benda yang you all tengok. Dia tak semudah nampak engulfing boleh terus sell, nampak support become resistant boleh terus sell. Harap you all dapat lah faham benda ni. Jangan expect masuk FIT dapat satu teknik yang asal nampak benda ni je terus boleh sell. Dia tak ada benda tu guys. Dalam FIT kita tak ada benda tu. Because dalam FIT kita bincang pergerakan market secara holistik. Kita ukur, kita kenal zone, kita ukur dan sebagainya. Jadi peringkat awal you all dengar memang you all akan, apa benda ni, pening ni aku dengar assemble ni. Tapi pening itulah tanda kita tengah belajar. Kalau tak pening tu bahaya guys. Kalau tak pening maksudnya memang otak kita tak boleh terima langsung benda ni. Tapi bila kita dengar, kita pening, itu adalah maksudnya otak kita tengah cuba nak hadapkan. Jadi slowly kita cuba buat. Okey, jadi saya bawa you all pergi kepada time frame M5. Dekat M5 ada kunci buy dalam bentuk dominant. So kita tarik satu Fibonacci untuk kita nak tengok, dia ni nak naik sampai mana? Aku ni nak sell ni. Tapi dia ni nak naik sampai mana? So Fibonacci bagi tahu kita satu maklumat bahawa 161 telah pun di breakout. So next destination dia nak pergi mana guys? Dia nak pergi 261. Ini adalah target yang kita nak tengok. Terbentuk tak solid cell kat sini? Kalau kat sini terbentuk solid cell pada time frame M15 ataupun M5, maka kita dah nampak dah peluang trade yang kita boleh dapat daripada sini sampai ke sini 280 pips.
Cuma sekarang kita blank sebab benda tak jadi lagi. Betul tak? Kalau benda dah jadi, mungkin kita rasa ada harapan. Tapi sekarang ni benda tak jadi lagi. Kita tengah cerita benda yang belum jadi dan benda ni kita tengah tunggu. Dia jadi ke tak? Dia jadi ke tak? Boleh dapat tak? Boleh Slowly guys slowly bagi masa. Memang dia tak senang. Tapi kalau you all dengar hari-hari plan yang saya bentangkan, lama-lama you all akan dapat masuk kepala. Dia akan, okay, dah faham dah. Dah tahu dah. Lepas ni mesti faham, dia akan cakap macam ni. Especially untuk senior, dia dah boleh hadam kan? Betul tak? Untuk senior. Saya, sebab mungkin saya terlalu risau yang baru masuk ni kot. Dalam kepala saya macam, alah aku takut kalau aku cakap ni tak faham pula diorang. Itu kerisauan saya. Tapi saya fikir tak boleh terlalu risau lah. Sebab korang tak belajar lagi. Nanti bila korang dah belajar, dah banyak sesi yang korang join, korang akan dapat. Sebab saya tak boleh nak kontrol benda tu. Okay? Jadi bersabar banyakkan bersabar. Okay. So kita balik kepada cerita kita. Okay, M5. Ini target kita. Saya letakkan price untuk you all punya reference. Okay. So kita target kenaikan ni akan mencari 8990 dan dekat area sini kita target akan masuknya seller semula untuk mengakhiri pullback yang tengah jadi. Dan kita nak tengok di kawasan Fibo yang kita tanda ni, adakah ada zone yang kita boleh tambahkan keyakinan untuk sell. Bila kita sebut zone tu maksudnya zone kunci lah. Okay, zone kunci. So kita pergi kepada M15, kita cuba tengok ada tak zone di area situ. Agak-agak ada tak zone guys? Ada. Zone apa yang ada? Okay, zone breakout kunci. Kat sini kalau you all tengok betul-betul, saya bulatkan ni, ini adalah kunci M15. Okay. Ingat kita bukan trade support and resistance. Kita tak gunakan support and resistance. Kita gunakan konsep kunci. Dekat sini you all tengok ada satu engulfing. Dia dah pecahkan halangan kat sini. Bermakna ini adalah kunci. Kali pertama price datang, price respect. Dia buat kerja dia lah sebab dia kunci buy. Kali kedua dia cuba nak pecah, tak pecah-pecah pagi tadi. Dia respect lagi. Suddenly dia pecah. So apabila dia pecahkan kunci itu, maka automatically andai kata price datang semula ke zone yang sama, dia akan bagi reaction untuk sell. Okay, setakat ni boleh tak? Okay, dia akan bagi reaction untuk sell. Ya, ini cerita yang dia nak buat. Okey, dan untuk you all tambahkan lagi keyakinan kalau betul gold mendaki sampai kat sini dan kalau dekat sini aku nak sell, maka dia akan membawa you all pergi kepada sesi 3, SOP entry system. So what you should expect kalau sell, kalau aku nak sell, apa kena ada? Boleh? Okey, Abang Latif, elok-elok. So, apa yang kita kena expect kalau betul aku nak sell di kawasan 89 dengan 90 ni, kita kena expect M5 dia kena buka pintu sell. Maksudnya dia kena buat macam ni. Okay, dia kena buat engulfing pecahkan halangan ataupun blending pecahkan halangan ataupun dominant sell. Antara tiga benda tu, kita tak tahu dia nak buat yang mana. Tapi dia kena buka pintu dekat sini. Dekat kawasan ni, dia kena buka pintu dekat sini. Kalau kita nak sell. Dan pintu yang paling sempurna adalah dia buka solid sell ni pada waktu yang kita nak. Apa maksud pada waktu yang kita nak? Maksudnya kita nak dia jadi solid sell dalam tempoh minit 00 ke minit 30. Boleh dapat? Okay. Dia jadi solid sell. Solid sell contohlah kalau saya lukiskan sikit candle kat sini. Saya tak nak lukis. Tapi nak bagi faham lah. Okay, macam ni contohnya. Okay, dia naik. Okay, dia naik. Lepas tu dia buat engulfing. Okay, dia buat engulfing sell. Okay.
Sebelum dia naik tu adalah market structure dia macam ni kan. Okay. So, dia buat engulfing sell tak boleh sell lagi. Itu belum kunci. Tiba-tiba ada satu candle, satu sell. Dia pecahkan halangan kat sini. Dan you all letak crosshair dekat candle yang pecahkan halangan tu. Tengok masa dekat bawah tu. Kalau dia terjadi within the range of 00 ke 30, maka that is your sell. Boleh dapat tak? Okey. Abang Fahmi. Boleh dapat tak? Kalau dia jadi candle sell tu buat solid sell within the minute of 00 ke 30, maka itulah sell yang kita nak. So, apa yang kita expect, dia pull back masuk ke dalam zone, kita akan right balik sell. Dia akan sambung dikuasai oleh seller. So, kalau you all nak try untuk entry sell kat sini, maka itu maksudnya you all nak try tangkap reversal, which is very risky. Kalau tanya saya, cadangan saya, jangan try tangkap reversal. Biar dia buat kerja dia, biar dia dah jadi, dia dah jalan, kita tangkap sell tengah-tengah ni pun okey, tak ada masalah. Yang penting kita tangkap entry yang memang dah bagi tahu kita arah yang jelas. Jadi jangan rasa macam terlepaslah nak sell kat atas, jangan. Sebab orang yang nak sell kat dalam zone Fibo ni adalah high risk trader. Yang mungkin capital dia banyak. Kalau dia kena cut loss pun, dia tak kisah sebab dia boleh depo. Dia ada cash reserve yang besar. Dapat tak konsep tu? Yang mana yang low risk trader, tunggulah setup ni jadi. Biar dia jadi pun, dia dah turun pun, you all nak entry kat tengah-tengah ni pun tak ada masalah. Yang penting kita entry dengan selamat. Okay? So, as a recap, kita expect sekarang ni kenaikan gold ni dia akan pergi ke area 8990 dan kita perlu tunggu dia siapkan dia punya cerita. M5 kena buat solid sell, baru kita boleh raikan sell balik. Itu kita punya plan untuk hari ni. Boleh guys? Jadi kalau kita bias kepada selling, okay, kita pergi kepada time frame besar sekejap. Saya clearkan balik semua. Dekat sini ada satu zone yang kita marking dekat M15 ni. Kalau kita bias kepada selling, maka kita kena expect gold dia akan buat satu bentuk market structure yang macam ni. Baru dia akan naik. Okay? Maksudnya ini hanyalah pullback. Dia akan ada attempt untuk turun ke bawah. Baru dia akan naik. Ini adalah plan yang asas, plan pertama. Plan yang you all tengah tengok ni, ini adalah plan yang mana saya duk buat dalam TikTok. Saya kata, kalau kata dia pecah ni, kita expect dia akan turun ke bawah, baru dia naik. Ini adalah plan yang saya buat di dalam TikTok. Tapi cuma hari ni kita cerita detail sikit lah. Dan kita cerita benda yang tengah jadi. Dan bakal terjadi. Dalam TikTok tu, hari tu candle ke atas ni kan. Sekarang ni dia tengah jadi. So kita buat continuation analysis dia. Okay. Kalau kunci sell M5 buka sebelum Fibo 261, dia minit 0030, tak boleh pakai ke cikgu? Boleh, kita boleh ambil risk, cuma kita kena tengok kalau sebelum dia sampai kat zone ni tapi dia dah membentuk kunci. Okay. Apa yang kita boleh expect Abang Azlan, dia akan manipulate. Contoh, maksud Abang Azlan macam ni tau. Okay. Maksud Abang Azlan, kita punya zone tadi kat sini. Sorry, M15. Okay. Kita punya zone yang kita target kat sini, betul? Sebelum dia sampai dekat zone ni, dia buat kunci sell contohnya. Okay, dia buat kunci sell. Lebih kurang macam ni lah saya buat bayangan dia. Okay, dia buat kunci sell. Okay, dia buat kunci sell dulu. Okay, minit ke berapa itu tolak tepi dulu. Tiba-tiba, kita jadi dilema. Dah lah Fibo tak sampai, zone tak sampai, tapi dia dah buat solid sell. Apa dalam kepala kita? Dalam kepala kita, dia akan mendaki sekali lagi, cari juga zone tu, and then dia akan pecahkan kunci yang ada dekat sini tadi. Kan sini kan tadi dia buat kunci kan, dia buat macam nak jatuh kan. Betul tak? Dia buat macam dah ada solid sell.
Tapi dia akan cuba pecahkan sekali lagi, dan bila dia pecahkan kunci ni, apa yang kita nak dia pecahkan balik ke bawah. Memang kalau boleh kita nak dia pecahkan kunci sebelum ni. Sebab apa? Sebab kita tahu bila dia pecah balik ke bawah, pullback zone yang sama, kita akan extra lot sikit. Kita jadi lebih berani. Maka kat situ datanglah setup double breakout. Kalau boleh kita nak dia pecah kunci tu. Dia pecah sekejap ke atas, dia makan dulu SL seller, dia masuk balik, baru kita masuk. Ini baru giliran kita. Siapa nak ambil risk besar sikit, kat sinilah tempat yang you all akan ambil risk. Bukan kat sini tau. Bukan kat sini. Kat sini. Ini nak ambil risk besar, risky. Kita takut, kita sell, dia pecah atas. Kalau dia pecah atas, itu dia jadi double breakout untuk M15. Oh, macam panjang sangat pula lah plan hari ni. Saya rasa macam panjang plan hari ni. Berat kan? Ke tak berat? Ke korang boleh hadap? Korang tak apalah, dah lama. Yang lain ni. Yang lain ni saya risau. Boleh tak apa, yang lain ni nanti kita belajar lah kan. Okay, so ini bab yang lebih detail lah. Kalau yang memang dah sini dalam ni dah tahulah kalau ada kunci kat sini. Contohlah dia buat kunci kat sini, tapi price tak sampai Fibo. Mungkin kita tak interested lagi nak sell. So biarkan dulu dia buat kerja dia buat benda ni, jadi double breakout, baru kita boleh tangkap balik sell tu. Boleh Fidel On aja. Dengar je lah guys. Kalau pening dengar dulu. Sebab you all banyak masa dengan saya dengan Mr. Tam. Banyak yang kita akan ceritakan. Kalau rasa pening sekarang tak apa, dengar dulu. Jangan give up. Nanti tanamkan satu keyakinan, tak apa. Sekarang aku tak dapat lagi, nanti aku mesti dapat. Okay. Tapi saya nak you all alert guys. Okay. Saya nak you all alert. Andai katalah dengar andai kata sini ada zone. Okay, sini ada zone. Zone kunci lah. Andai kata you all tengok M15 dia buat macam ni. Break this level. Itu kena hati-hati guys. Kalau benda ni jadi, maka goodbye seller. Tak akan ada sell lah. Sebab apa? Kalau benda ni jadi, price akan turun, dia akan terus pecahkan ke atas. So kalau plan ni menjadi, dia sebenarnya tengah buat reaction kepada kunci H4 ni. Memang dia tak boleh nak break H4 ni. Sebab tu saya ada kata semalam, gold ni dia akan buat move yang tricky minggu ni. Dia akan buat move yang tricky. Dia akan bunuh ramai orang. Tapi kita ada plan. Kalau betul dia nak naik, dia kena buat begini. Boleh dapat tak guys? So kalau betul M15 ni terjadi, situasi yang saya cerita ni terjadi, dia break balik atas ni. Okay, dia break balik, ada satu candle M15 balik break. Maka kat situ sekali lagi dia akan ulang cerita double breakout. Kenapa double breakout? Sebab double breakout, konsep double breakout yang saya kongsikan, ini adalah favorite setup tau. Yang saya cerita dalam FLH malam tadi, ada satu favorite setup yang saya kongsikan dalam FIT, ini adalah setup dia, double breakout. Jadi saya ceritakan sikit guys, apa konsep double breakout ni? Konsep double breakout ni diperlukan kunci. So dekat sini kita ada satu kunci. Kunci buy. Sekarang ni price pergi kat kunci tu, dia dah breakout kali pertama. Okay, betul tak? Dia dah breakout kali pertama. Dia dah pecahkan. Andai kata dia pecahkan kali kedua, based on time frame sama yang kita guna untuk marking kunci. Jadi dalam situasi ni adalah time frame M15. Maka kalau dia pecahkan pada time frame M15, zone yang sama, terbentuklah double breakout. So bila double breakout terjadi, dalam kepala kita automatic nearest akan cuba untuk dipecahkan. Okay, kalau betul benda ni terjadi, newest resistance akan cuba untuk dipecahkan. Jelas guys? Dan kalau betul dia jadi, kita akan tarik Fibo lah based on M15.
kita akan tarik Fibo based on M15. Kita akan tengok. Kalau betul dia ni jadi, kalau betul dia ni jadi, dia breakout, double breakout. Pada masa yang sama kita nampak ada satu candle breakout 161, maka lupakan sekejap cita-cita kita untuk nak sell tu. Sebab apa? Price akan mendaki, naik sini sampai ke sini pula. Dia takkan turun dah, dia akan naik dulu. Mungkin kalau dia nak turun dari sini. Boleh? So ni kena alert. Memang kena alert sangat-sangat. As for now, kalau kita tarik Fibonacci pun, Fibonacci 161 terletak dekat sini guys. Masih lagi confluence dengan zone yang kita target nak sell. Kenapa saya ni beria sangat nak sell? Bukan saya beria nak sell. Okay? Saya ni memang target buy. Tapi kenapa saya target boleh sell akan terjadi dulu? Sebab apa tau guys? Market structure. Okay? Kita tengok pada time frame H4. Okay, dekat sini, kalau saya buka dekat daily dulu, okay, kalau saya buka dekat daily, you all akan nampak dekat sini ada dominant buy. Candle kuning dimakan oleh 1, 2, 3 breakout. Okay, candle kuning sebatang ni dimakan oleh 1, 2, 3 terjadinya breakout. Dia pecahkan this area, betul? Dia pecahkan ni. Sebelum dia buat breakout ni, dia buat satu fenomena di mana dia membentuk satu SND dekat sini, demand. So ini adalah setup yang sangat cantik bila mana dalam pembentukan sesebuah kunci, dia sempat buat rally base rally. So dekat tempat rally base rally inilah yang kita nak cari setup. Kita nak buy dekat situ. Yang you all tengok dia reject ni, kadang-kadang dia boleh jadi dia naik terus. Tapi kebiasaannya dia akan buat macam ni, dia akan turun, dia buat pullback, dia akan turun setingkat lagi, baru dia betul-betul jalan. So concern saya sekarang ni, tempat yang terbaik untuk buy dekat sini tau guys, bukan dekat sini. Dekat sini adalah tempat yang terbaik untuk kita nak buy. Jadi dalam kepala saya, memang saya imagine perjalanan gold dia akan buat something like this. Dia akan buat pullback. Ini pun masih lagi berskala pullback. Dia akan turun sampai ke sini, baru dia akan naik. Okay? Boleh dapat tak? So market structure dia mana? Yang ni lah market structure dia. Ini. Dia buat Nike kat sini. Dia buat right. Ni Nike ni. Ni Nike yang ni kita panggil Nike. Nike kan? Just do it. So dalam pada dia nak sambung kenaikan, destinasi dia kat sini sebenarnya. Kalau kita marking H4 punya zone ni, inilah destinasi dia. Yang sebenar untuk dia naik. Dia akan naik yang kuat dari sini. Ini bukan naik guys. Ini pullback. Boleh? Sebab tu saya kata fokus sell dulu. Kita akan cari sell lagi sekitar di sini. Target sampai ke bawah ni. Dari sini baru kita akan buy dengan confidence sikit. Tapi saya faham sebab benda belum jadi lagi kan. Tapi kita tengoklah apa jadi next. Kita hanya merancang, Tuhan menentukan. Betul? Ayat paling selamat Kalau dulu ayat paling selamat, market bukan kita punya. Tapi sekarang market ayat paling selamat, kita merancang. Kita hanya mampu merancang. Okay guys, boleh So itu plan kita untuk hari ni. Jadi sekarang ni kita masih nak tengok pullback ni sampai ke mana untuk kita nak tangkap sell. Sampai ke Fibonacci H1 261. So kalau kita tarik Fibonacci H1 kat sini, kita akan dapati zone yang kita tunggu untuk buy dengan lebih selamat terletak di kawasan daily yang ada rally base rally tadi tu. Boleh tak? Betul MF cakap M5 dah jadi ni dominant sell. M5 dah jadi dominant sell. Tapi tak solid lagi kan? Okay, dia belum solid lagi. Dia baru break body. Kalau dia nak jadi kunci, dia kena break shadow. Tapi biarkanlah, masih kita tahu tak boleh nak turun lagi ni. Sebab ultimate target saya untuk gold ni nak turun, dia akan turun dari sini. Kalau saya tarik Fibo M5 lah
Ni. Maksudnya kita measure kenaikan ni, dia boleh sampai sini. Okay, jadi for short term, as a recap untuk kita punya analisis, inilah bayangan kita. Dia akan buat kenaikan, dia akan buka kunci, dia akan break bawah, pull back dan dia akan jalan. Ini kita punya analisa untuk petang ni. Saya strongly believe that gold akan ada potensi untuk turun lagi ke bawah. Tapi orang kata kita nak believe macam mana pun, nak percaya macam mana pun, kepercayaan tu tak boleh beli beras, betul. Jadi apa-apa pun, price action lah main peranan. Kita akan tengok decision based on apa yang market bagi. Dia bagi structure sell kat sini, kita raikan sell. Dia tak bagi, dia keep on buying, tunggu dulu. Kalau dia keep on buying, dia pecahkan 261, maka automatic kita kena ubah plan kita ikut kepada plan double breakout yang terjadi kat sini tadi. Maksudnya dia kena break atas, dia pull back, baru kita cari buy balik. Okay? So saya pun rasa macam analisis petani agak heavy, agak berat. Tapi tak boleh buat apalah since inilah keadaan market gold dan kita hanya boleh plan sahaja. Dia memang agak tricky sikit guys dan kena expect benda ni memang akan membunuh ramai trader. Pagi tadi ramai antara circle-circle saya yang masih baru lah ramai yang cuba nak cari buy. 2 kali buy mati. Saya pun tak faham kenapa dia orang nak buy. Okay Nizam, selamat datang ke FIT. Okay, so kita stop dulu kat sini. Sebagai recap, inilah kita punya plan. Marking zone M15 kunci. Okay, marking kunci ni. Ini penentu dia. Kat sini penentu dia, okay. Kalau you all tanya saya price line, inilah price line yang you all kena take note. 8890. Ini akan jadi penentu. Adakah dia pecah atas? Kalau dia pecah atas, double breakout terjadi, dia akan naik. Kalau dia tersangkut kat sini, dia buka kunci M5, dia akan turun. So ini zone yang kita nak kena monitor. Awal-awal je guys, korang dengar macam pening kepala, kan? Baru assemble kali pertama, dah rasa migraine. Tiba-tiba BP terus naik ke kan? Awal-awal je. Lepas ni dah BP tak naik dah. Lepas ni dia akan steady. So, last tips saya nak sharekan, whatever yang saya kongsikan ni guys, jangan ada cubaan untuk nak hafal. Jangan hafal. Tapi fahamkan kenapa saya marking zone ni, macam mana cara saya tarik Fibo, bila price sampai ke zone apa yang dia kena buat. Jangan hafal benda tu. Tapi usaha untuk fahamkan. Okay? Boleh Semua okay ke ni? Kita ada berapa orang ni dalam sesi assignment, saya tak boleh nak tengok. Yo. Kongsikan ni, bagi sikit panduan lah. Trade call saya akan keluar bila saya nampak move yang betul-betul jelas. Dah nampak, dia dah buat dah story untuk kejatuhan dari sini. Dan saya dah tahu dah, okay, price akan pergi sini. Barulah saya akan release, guys, sell lagi, pull back. Keluarkan trade call, sebab saya tak nak riskkan account you all. Risk lah. Korang fail sebabkan trade call saya, nanti dah tak trade. Bila korang tak trade, saya tak dapat commission dah. Rugi lah saya. Betul tak? Jadi saya tak boleh buat korang IC. Saya kena pastikan korang profit. Bila korang profit, baru korang boleh trade. Bila korang trade, baru saya dapat commission. Affiliate. Itu belum cerita yang trade. Belajar dalam ni, follow trade call tapi trade kat broker lain. Itu korang pandai-pandai jawab sendirilah. Kalau tak profit-profit tu pandai-pandai jawab. Pandai-pandai cari sebab. Sebab saya dah bagi yang terbaik. Okay, so nanti saya membebel panjang nanti ni. So tak nak membebel panjang. Kita jumpa dalam sesi malam besok. M5 dah siap SS pula kan? Okay, nak tahu, nak dengar cerita tak? M5 dah siap SS pula, mesti kita dilema kan? Dia nak naik tak ke atas tu? Okay. Tengok betul-betul
Pergi dekat M5 dia buat solid sell, betul? Ni. Dia buat solid sell, tengok jam. Pukul berapa dia buat solid sell tu? Letak crosshair dekat candle M5 tu. Pukul berapa dia buat? Cuba sebutkan. Minit ke 40, betul? Minit ke 40 bukan arah dia. Kalau dia buat pada minit ke 40, Kalau dia buat pada minit ke 40, bermakna dia bagi tahu kita penurunan ni hanya pullback. Dia akan naik lagi. Jadi waktu-waktu ni lah saya akan keluarkan trade call. Macam tu. Contohlah saya kata dia nak naik lagi. Okey, kalau macam tu kita nak cuba cari buy. Fokus lagi. Kalau berani lah. Kalau nak tunggu sell, tunggu je lah sell. Tapi kalau yang mana yang nak buy, waktu-waktu ni lah saya akan keluarkan trade call. Okay guys, buy sikit. Walaupun you all nampak alamak tak jauh pergi, tapi still boleh dapat dalam 50 pips punya peluang entry. Kita bukan nak entry whole 500 pips. Dalam FIT, kaedah entry kita, price dah jalan 30-40 pips pun kita collect. Kenapa kita collect? Sebab dia orang entry besar-besar tau. Dia orang punya lot size bukan kecil-kecil. Contohlah capital $100, keluarkan trade call zone 20 pip. Dia orang akan entry mungkin 0.01, 9 layer, 10 layer, 15 layer. Price jalan 30-40 pip, dia orang dah collect dah. Sebab dia orang punya target nak grow account je, nak USD je. So kalau situasi sekarang ni 84, 82. Inilah trade call. 84, 82. Inilah zone yang kalau you all nak buy, price masuk dalam zone ni, buy kat zone ni. Dah jalan dulu pula. Lebih kurang. Jangan percaya sangat dia ni. Macam tu. Lebih kurang. Idea asal dia kenapa kita nak buy walaupun kita ni sebenarnya tengah mencari sell, sebab M5 bagi tahu penurunan tadi bukan pada waktu yang kita nak. Jadi dia tak boleh turun, dia akan naik lagi. Boleh guys? Dia nak turun ni, dia nak turun ke mana? Ini kan kunci. Kunci M15. Kunci M5. Solid buy. Blending ni. Blending pecahkan halangan. So kita tak pelik lah kenapa dia naik balik. Macam tu. Timing ni memang bagus guys. Sangat bagus. InsyaAllah lah you all takkan jumpa benda ni kat mana-mana. Dalam YouTube ke. Ada je orang yang mengajar, yang apa orang kata, buat sharing tentang timing ni. Tapi dia orang ni silent trader. Boleh kan? Memang penting. Memang penting abalan. Sangat penting timing ni. Walaupun dia dah buat solid sell, tapi bukan pada masa dia. Kita tak interested nak ambil sell. In fact, kalau berani, buy dulu. Buy dulu. Contoh, kalau kata you all, katalah, contohlah saya bagi trade call awal, korang dah buy. Sini sampai ke sini. Nampak? Easily 30 pips. Tak sampai 10 minit pun. Betul tak apa saya cakap? Bukan 10 minit, 5 minit tak sampai. Yang mana yang dah faham, diorang akan buy. Yang dah faham benda ni, diorang akan buy. So 30 pips. Kalau letak lot yang ambil risk besar sikit, ambil risk besar sikit, jalan 30 pip. $20-30 dah boleh dapat dalam tangan. Sir, minit ke berapa kita kena alert selalunya untuk SSSB yang kita boleh buy and sell? Dia macam ni macam mana saya nak mudahkan Khadijah punya pemahaman Okay. Konsep timing yang saya share dalam FIT ni, yang minit 00 ke minit 30 ni, dia hanya applicable untuk time frame M5. Itu yang pertama. Okay. Dia hanya applicable untuk time frame M5. Itu yang pertama. Kena faham. Tak boleh kata, sir, M15 dah buat solid buy minit ke 25. Tak boleh. Tak boleh guna dekat M15. Hanya boleh guna dekat M5 saja. Okay, itu yang pertama. Okay. Macam mana untuk you all nak faham konsep ni? Kita ambil contoh yang dah jadi. Okay. Kita ambil contoh yang dah jadi. Tengok Okay, dekat sini guys, ada satu kunci tau. Dekat time frame M15. Setuju tak kalau saya kata? Sini ada satu kunci. Okay. Setuju tak kalau saya kata sini ada satu kunci solid sell? Setuju tak?
Nampak tak ke tak nampak? Saya besarkan sikit. Ni. Ini kunci solid cell. Okay. Engulfing, pecahkan halangan. Dia jadi kunci solid cell M15. Okay. Price datang kali pertama dia respect. Dia respect ni. So dia buat kejatuhan. Boom, turun. Okay. Lepas tu dia datang balik dia pecah. Breakout. Okay, dia dah breakout. Lepas tu dia datang balik pagi tadi, nampak kat sini. Dia buat rejection. So jangan pelik, dia turun. Kenapa dia reject kat sini Fibo tak sampai lagi. Sebab dalam FIT you all akan sentiasa alert lepas ni dengan breakout M15. Breakout kunci M15. Okay, so bila price sampai zone ni, pagi tadi dia sampai, kita mungkin tak heran lah sebab kita nak tengok bila dia masuk zone, kalau aku nak buy paling selamat adalah apabila M5 buka pintu. Betul tak guys? Kalau aku nak buy paling selamat adalah bila M5 buka pintu dalam zone ni. Setuju tak? Itu yang kita belajar selama ni. Okay? So bila price masuk ke dalam zone, kita tahu ini zone kita, terus pergi kat M5. Jangan tengok time frame lain. Kita tengok dekat M5, dia turun tak masuk lagi zone. Dia turun tak masuk lagi zone. Ini zone kita Dia naik, dia turun, dia naik. Tiba-tiba bam, satu batang candle kuning. Wih candle kuning ni kuat lah. Tiba-tiba keluar satu candle putih, keluar candle pin bar, keluar lagi candle apa entah, hammer ke apa yang korang duk panggil. Keluar lagi, sampailah dia buat satu breakout dekat sini. Maka terbentuk kunci apa tu guys kat M5 tu? Kunci apa yang terbentuk dekat M5? Dominan, betul? Okay, now nak tengok dominan ni tak kuat, letak crosshair dekat dominan ni. Tengok masa, pukul berapa dia jadi dominan tu? Straw pun dah penyet dah. Pukul berapa dia jadi dominan tu? Jawablah, siapa tak jawab dia tak dapat ilmu ni. Kena jawab, kena rajin komen sikit. Saya letakkan satu crosshair lah, satu line lah kat dominan ni. Candle ni, nampak pukul berapa dia jadi? Siapa tak komen dia tak dapat ilmu ni. Baik komen, baik rajinkan sikit komen. Minit ke? 00 betul? Minit ke 00. Jadi minit ke 00 dalam range yang kita nak tak? Dalam range yang kita nak So bila dia dalam range yang kita nak, maka kita tahu okay, boleh buy ni. M5 dah buka solid buy pada minit yang kita nak. Jadi kita dah tahu dalam timing yang kita nak boleh buy ni, betul? Tapi nak buy kat mana? Gunakanlah breakout yang ada. Ini kan ada satu breakout. Kita tak buy based on kunci fresh. Kita buy based on breakout yang telah dipecahkan. Sebab kenapa kita boleh ambil yang ni? Dah jadi. Sebab dia dah jadi. Bukan sebab dia dah jadi. Tapi sebab inilah kunci. Nampak tak? Ini kan kunci. Blending. 2 candle makan satu candle putih. 2 candle kuning makan satu candle putih. Dia dah pecahkan halangan kat sini. Ini kunci tak guys? Kunci sel tak tu? Adakah dia dalam bentuk solid cell? Kunci kan? So apabila kunci di breakout, sifat asas market dia akan pull back, dia akan respect. Dia boleh jadi respect, dia boleh jadi pecah balik lah. Tapi dalam situasi ni disebabkan arah dah bagi tahu terjadi pada waktu yang kita nak, maka dia akan respect lah benda ni. Macam tu. So kita boleh marking kunci tu, ambil risk untuk buy. Boleh dapat guys? Jadi kalau Khadijah tanya saya tadi, adakah timing spesifik untuk kita nak tengok pembentukan solid buy? Timing spesifiknya adalah pada setiap minit ke-30. Okay, setiap minit ke-30 perhatikan sama ada solid sell atau solid buy terbentuk atau tak.
Tak kisahlah 4.30 ke, 5.30 ke, 6.30 ke, 7.30 ke, tak kisah. Jam, it doesn't matter. Yang penting, minit. Okay? Boleh? So, selagi dia dah masuk minit ke 30 tapi tak jadi solid sell, maka kita kena buy lagi. Tapi boleh tak dia dah buat dominant sell, lepas tu dia naik, tapi dia tak turun, lepas tu dia sambung turun? Boleh. Tapi you all dah dapat dah entry kat sini tadi. 20-30 pip tu dah dapat. Dia boleh buat. Sebab kalau memang market ni betul-betul ikut timing 100%, confirm dah tak laku dah SNR, SND, betul tak? Confirm dah tak laku dah Elliott Wave. Semua orang memang beli jam. Kalau boleh kat tangan tu ada 10 jam. 10 jam belah kanan, 10 jam belah kiri. Saya pun tak tahu kenapa nak kena beli banyak-banyak. Tapi kalau memang timing ni lah jawapan kepada trading, semua orang dah memang borong lah jam. Orang pun pelik. Kenapa aku nak beli jam? Habis Tokek kedai jam happy. Dah semua trader beli jam. Jadi nak bagi tahu timing ni bukan ultimate, tapi dia hanya pembantu untuk kita dapatkan decision. Tengok ni tadi. M5 buat solid buy. Blending. Dia pecahkan halangan. Jom kita tengok dia pecahkan halangan pukul berapa. So mana candle yang pecahkan halangan? Candle ni. Yang panjang sebatang ni. Pukul berapa dia pecahkan halangan tu? Cuba tengok sikit. Cuba you all baca. Kat bawah tu. Minit ke berapa dia pecahkan halangan? Minit ke 15. So minit ke 15 masuk tak dalam range yang kita nak? Masuklah kan? 00 ke 30 kan? So kita tahulah arah dia nak naik. So kita marking zone kita, ini zone kita. Sebabkan dia doji kan, ataupun pin bar ke apa, kita akan marking shadow ke shadow. So dia turun, ambil order, dia naik. Kalau kita dah entry, kalau you all yang dorang ni lah yang kaki tekan ni, dah entry, tekan entry. So bila price jalan 20-30 pip, diorang collect lah 80% daripada diorang punya entry. Tinggalkan dalam 1-2 layer je, letak BE. Kalau dia terus naik, dapatlah rezeki yang sikit tu. Tapi sebelum tu korang dah collect banyak dah, betul tak? Faham tak? Jadi kalau dia makan BE pun, janganlah frust. Sebab korang dah collect profit earlier. Okay guys? So ni kenapa kita expect dia kena naik? Simple, sebab Fibonacci dia tak mature lagi. Dia kena sampai ke Fibonacci ni, baru kita kata okay, dia dah mature enough untuk nak naik. So dia akan start buat drama untuk turun pula. Itulah kaedah yang kita nak cuba kuasai guys dalam FIT ni. So sekarang, tak pasal-pasal saya dah cerita dari sudut timing kan. Tak apalah, dengar je lah Nanti kita go through session yang lebih detail cerita pasal timing ni. So sekarang, dia memang kena naik lagi untuk pergi ke area sini. Dan kat sini kita nak tengok terjadi tak solid sell. Kalau terjadi, pada waktu yang kita nak based on M5, baru kita akan sambung sell semula. Nanti tak ada modal Mr. Tam nak cerita. Saya reserve sikit untuk Mr. Tam. Jatuh pula microphone. Okay, semua okay? Are you guys good? So whatever yang you all dengar dalam sesi kita tengah hari ni, sesi kita petang ni, semua akan ada detailing. Maksudnya semua kita akan cerita secara detail dalam kelas belajar nanti. Sekarang ni saya tak cerita detail sebab ini adalah assemble. Assemble kita tak belajar sangat. Bukan tak belajar, ni pun belajar. Tapi assemble ni adalah hari kita hadap market, real market. Nak tanya ataupun you all nak faham teori dia, itu dalam sesi education. Okay, kita akan ulang balik, nanti tengok balik jadual yang saya dah kongsikan dan allocate masa untuk ikut jadual tu. Apa tu? Bonus dah claim lagi. Bonus apa tu? Bonanza. Assemble practical, betul. Sebab practical ni lah yang betul-betul kita belajar pasal market guys. Okay. Kalau kita cerita dalam education, saya cerita dalam education and then saya biarkan you all terkontang-kanting tengok,
tak belajar juga kan, betul tak? Kita cerita bagai nak rak ni malam-malam, ini ada kunci sel, ni kunci buy, nampak je ni sel, jangan takut, sel je. Tapi bila buat tak jadi, betul tak? Jadi sebab tu pentingnya sesi assemble. Okay? So kita tamatkan dulu sesi kita petang ni guys. InsyaAllah kita jumpa dalam sesi seterusnya, iaitu malam besok untuk kita mulakan introduction kita sebelum kita belajar tentang sesi 1 sampai sesi 4. So apa-apa pun, you all kena cari peluang untuk cuba hadamkan apa yang saya kongsikan ni. Okay? Dan jangan risau, bagi masa, slowly but surely you all akan dapat apa yang kita kongsikan. Okay? So kita jumpa dalam sesi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang penting, buat sampai jadi.